Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tugasan yang bertajuk Prinsip Percukaian dan Implikasi Cukai Korporat di Singapura untuk khusus GMGFJ 2033 Dasar dan juga Analisis Fiskal Maklumat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Faizal bin Idris, Nur Fadilah Abdul Nasir dan juga Siti Nurbasirah binti Ismail. Mari kita mulakan dengan pengenalan tentang cukai korporat di Singapura. Singapura ni adalah sebuah negara kota maju di Asia Tenggara terkenal dengan sistem percukaian yang cekap dan juga mesra perniagaan. Cukai korporat memainkan peranan penting dalam sistem ini kerana ia merupakan salah satu sumber utama hasil kerajaan. Cukai secara umumnya adalah mekanisme kewangan yang digunakan oleh kerajaan untuk mengutip dana daripada individu dan juga perniagaan. Dana ini kemudian digunakan untuk perkhidmatan awam seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan juga kesihatan. Sejak merdeka pada tahun 1965, Singapura telah membangun sistem ekonomi berasaskan perdagangan antarabangsa dan juga pelaburan asing. Yang seterusnya, apakah itu cukai korporat? Menurut Asia 2015, cukai korporat ataupun corporate income tax CIT adalah cukai langsung yang dikenakan ke atas keuntungan syarikat yang beroperasi di Singapura. Contohnya, jika sebuah syarikat memperoleh keuntungan bersih sebanyak SGD 1 juta, mereka perlu membayar cukai berdasarkan kadar tetap 17% seperti yang ditetapkan oleh Inland Revenue Authority of Singapura. Cukai ini dikira selepas menolak pembelanjaan operasi yang digunakan seperti kos pengeluaran dan juga pelaburan. Hasilnya digunakan untuk pembiayaan program pembangunan negara. Terdapat beberapa jenis-jenis cukai yang ada di Singapura. Grafik ini menunjukkan pecahan, menunjuk pecahan hasil kerajaan Singapura mengikut cukai pada tahun 2023 dan juga 2024. Cukai korporat menyumbang kepada 36.1% atau SGD 29 bilion, menjadikan sumber hasil yang terbesar, diikuti oleh cukai individu 21.8%, GST 20.7% dan juga cukai harta 7.4%. Data ini membuktikan betapa kritikalnya cukai korporat dalam mengekalkan kestabilan fiskal di Singapura. Terdapat beberapa tujuan dalam cukai korporat di Singapura. Yang pertama adalah sumber hasil kerajaan di mana membiayai perbelanjaan awam seperti infrastruktur, MRT dan juga hospital. Yang kedua adalah alat dasar fiskal, insentif seperti potongan cukai untuk R&D dan menggalakkan inovasi. Dan yang ketiga adalah pembangunan ekonomi, iaitu di mana kadar rendah 17% menarik pelaburan asing, mencipta pekerjaan dan juga memacu pertumbuhan. Menurut Scarpa dan juga Signori 2023, cukai korporat juga mendorong tanggungjawab sosial syarikat melalui dimensi etika dan juga integratif. Demikianlah pengenalan definisi dan juga tujuan cukai korporat di Singapura. Seterusnya, rakan saya akan membincangkan klasifikasi cukai, kadar cukai korporat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kadar cukai dari tahun 2013 sehingga 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadilah binti Abdul Nasir. Nombor kad matrik saya 291108. Saya akan menerangkan tentang klasifikasi cukai korporat. Dalam cukai korporat ini terdapat 3 jenis cukai korporat. Yang pertama, cukai progresif. Cukai progresif ni bermaksud kadar meningkat dengan keuntungan. Yang kedua, cukai proporsional. Cukai proporsional ni pula bermaksud kadar tetap tanpa mengira keuntungan. Yang ketiga, cukai regresif. Cukai regresif ni pula bermaksud kadar menurun dengan keuntungan. Jadi untuk pengetahuan semua, di Singapura cukai korporat yang digunakan adalah sistem proporsional, iaitu flat rate. So dia akan dikenakan kepada semua syarikat dengan kadar sebanyak 17% tanpa mengira syarikat tu keuntungan dia besar ke ataupun kecil. Ini pula adalah graf kadar cukai korporat di Malaysia daripada tahun 2013 hingga ke 2024. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kadar cukai. So, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perubahan kadar cukai. Yang pertama adalah daya saing global. Singapura mengekalkan kadar cukai korporat yang rendah sebanyak 17% untuk menarik pelaburan asing.
Yang kedua pula adalah kestabilan ekonomi. Kerajaan Singapura ini amat mengutamakan kestabilan ekonomi dengan mereka mengekalkan kadar cukai yang konsisten. Yang ketiga pula adalah insentif dan sokongan fiskal. Walaupun kadar cukai tidak berubah, kerajaan memperkenalkan insentif cukai seperti potongan untuk R&D. Dan faktor yang terakhir sekali adalah pandemik COVID-19. So, pandemik COVID-19 ini kerajaan Singapura telah memperkenalkan langkah sokongan fiskal seperti subsidi gaji dan juga potongan cukai sementara. Itu saja penerangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nobashirah binti Ismail, nombor matrik 291160. Untuk menekan pembentangan saya dan meneruskan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin menerangkan tentang prinsip asas dalam sistem percukaian, iaitu prinsip keadilan. Prinsip ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Keadilan vertikal merujuk kepada entiti yang berkeupayaan tinggi, contohnya syarikat besar dan menguntungkan untuk membayar cukai yang lebih tinggi. Ini memastikan sistem cukai bersifat progresif. Manakala keadilan horizontal pula bermaksud syarikat yang mempunyai keupayaan yang sama perlu dikenakan cukai yang sama juga. Ini penting bagi menjamin kesesamaan dalam sistem percukaian. Dalam memastikan sistem percukaian berjalan dengan lancar, kecekapan pentadbiran cukai memainkan peranan yang penting. Contohnya di Singapura, mereka menggunakan sistem e-filing yang canggih untuk memudahkan syarikat memfailkan cukai secara atas talian. Kepatuhan cukai juga dipertingkatkan melalui pendidikan dan penguasaan yang berkesan. Proses yang mesra pengguna dan pantas turut menjadikan sistem mereka lebih efisien. Di samping itu, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI membantu mengesan penipuan cukai dengan lebih efektif. Ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan teknologi dan strategi pintar dalam pentadbiran cukai. Seterusnya, implikasi cukai kesan ke atas kerajaan. Kita lihat pula implikasi cukai kepada kerajaan. Pertama, hasil daripada cukai korporat sangat penting dalam mempengaruhi jumlah pendapatan kerajaan. Kedua, cukai ini juga menjadi sumber utama untuk pembiayaan bajet negara dan pelaksanaan dasar-dasar fiskal. Dan akhir sekali, cukai korporat juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan perkhidmatan awam seperti pendidikan, kesihatan dan keselamatan. Ini membuktikan bahawa sistem percukaian bukan sekadar pungutan, tapi ia juga satu instrumen pembangunan negara. Cukai korporat juga memberi kesan secara langsung kepada masyarakat. Ini boleh memberi kesan yang berbeza kepada pelbagai kumpulan masyarakat, terutamanya dari segi tanggungan kos dan peluang pekerjaan. Selain itu, cukai juga memberi pengaruh terhadap tingkah laku ekonomi, contohnya pelaburan dan pengembangan syarikat. Akhirnya, sistem cukai yang baik akan menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengagihan hasil negara yang adil dan seimbang. Namun begitu, pengelakan dan pengelarian cukai merupakan ancaman yang serius terhadap kestabilan fiskal negara. Di Singapura, isu ini ditangani dengan beberapa langkah proaktif. Yang pertama, pelaksanaan piawaian antarabangsa seperti BEPS, Base Erosion and Profits Shifting oleh OECD. Yang kedua, penggunaan AI dan analisis data untuk mengesan aktiviti yang mencurigakan. Dan yang ketiga, kerajaan memperkenalkan undang-undang penalti yang ketat kepada syarikat yang didapati mengelak cukai. Tindakan ini bukan sahaja melindungi hasil negara tetapi juga mewujudkan sistem percukaian yang telus dan adil. Jadi, sebagai kesimpulan, sistem cukai korporat yang adil, cekap dan telus adalah asas kepada pembangunan sesebuah ekonomi negara. Singapura menetapkan kadar cukai tetap 17% dengan pelbagai insentif seperti pengecualian untuk syarikat permulaan dan potongan R&D bagi menjamin keadilan vertikal dan kesaksamaan. Hasil cukai korporat juga digunakan untuk membiayai
infrastruktur, pendidikan dan kesihatan serta meningkatkan daya saing global negara. Dengan langkah yang proaktif seperti pematuhan piawaian antarabangsa dan teknologi moden, hasil negara dapat distabilkan dan pembangunan dapat dipacu dengan lebih mampan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami.